Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kita dapat menyambung lagi bincangan kita, tadabbur kita dan surah Al-Jin. Dan kita ada pada episod yang penghabisan daripada surah yang mulia ini, iaitu manusia ayat ke-25 hingga 28. Bagi tuan Miki, tafsir tahzib, tafsir ringkas itu turun buka pada jilid yang ke-10, muka surat 191 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi datang azab itu masa yang panjang. Dia ialah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, iaitu malaikat, di hadapan dan di belakangnya, supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu itu satu persatu. Baik, di sini kita dapat lihat bahawa akaribun ma tu'aduna, adakah azab itu yang diancamkan kepadamu ni sedekat atau Tuhan menetapkan waktunya masih lama. Maknanya aku tidak tahu. In adri, aku tidak tahu apa yang diancamkan kepada kamu. Maksudnya merujuk kepada azab. Ada azab yang didahulukan di dunia, seumpama perang Badar yang menimpa kaum kafirin, kaum musyrikin, perang Ahzab, kekalahan mereka dalam perang Hunain sebagai contohnya. Jadi ini adalah ketetapan Allah yang manusia tak boleh jangka. Walaupun dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan persenjataan, dengan kelompok yang menyokong mereka, iaitu segala kekuatan yang ada di tanah Arab, dan dibantu pula dengan kaum musyrikin luar sana mencuba untuk membantai kerajaan Islam di Madinah itu, tapi semuanya gagal. Jadi hukuman yang Allah kenakan di dunia, kamu tidak tahu apatah lagi di akhirat. Jadi amad yang dinyatakan di sini merupakan akhir ataupun point ataupun ajal ini maksudnya final deadline lah, yang tidak diketahui waktunya melainkan oleh Allah semata-mata. Kerana Allah ni bersifat dengan alimul ghaibi, dia mengetahui perkara gaib. Tak ada siapa pun yang dapat melihat perkara-perkara ketentuannya itu. Kemudian Allah menyatakan di sini, illa man irtada min rasul, kecualilah satu benda itu diberitahukan kepada Rasulullah. Di sini kata Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya, menariklah untuk saya bawa kepada tuan-tuan, bahawa perkara-perkara semikian adalah perkara yang bersifat gaib, yang Allah rahsiakan daripada semua makhluknya. Malaikat-malaikatnya pun tidak mengetahui. Tiba waktu ketetapan, maka mereka menjalankan urusan itu seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mereka tidak memiliki campur tangan dalam ketetapan itu, sama ada Allah minta pandangan mereka ke, bincang macam kita manusia waktu yang sesuai ke, tidak. Itu tidak berlaku sama sekali. Cuma Nabi adalah menunjukkan kepada umat isyarat pada jari, bagaimana dekatnya tarikh kiamat yang dimaksudkan. Bukan berarti Nabi mengetahui secara tepat, tapi nak menggambarkan umur dunia yang telah pun dilalui oleh manusia sebelum zaman Nabi Adam sampai kepada baginda SAW. Itu umur yang sangat panjang. Yang tinggal berbaki itu pasti sedikit dibandingkan dengan awal yang telah pun dilalui dalam tempoh ratusan atau ribuan para nabi yang telah diutuskan untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Jadi apa yang ditujukan Nabi pada jari baginda SAW itu, aku dibangkitkan dengan waktu kiamat seperti demikian. Gambaran dikemukakan dengan jari Nabi SAW itu, jadi tunjuk dengan jari tengah itu bagi menampakkan dekatnya, tapi waktu yang tepatnya tetap dirahsiakan dan hanya Allah yang mengetahui tentangnya. Demikian penjelasan oleh Imam Fakhruddin
Fakhruddin Razi. Berarti tarikh kiamat ini secara tepat tidak diketahui siapa melainkan Allah. Nabi ada memberitahu tentang alamatnya, tanda-tandanya. Ada alamat yang kecil, ada alamat yang besar, tanda-tanda yang besar, tanda yang kecil, tapi itu semua adalah bersifat umum. Pengetahuan detail tentang dengan terperinci itu adalah urusannya Allah SWT. Semua rahmati dan dikasih sekalian. Berkenaan dengan sebab turun ayat ini, kalau kita dalam kitab tafsir, contohnya Nurul Mansur dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, dikatakan bahawa orang musyrikin ketika mendengar firman Allah SWT ni, maka seorang daripada mereka seperti An-Nadhr bin Al-Harith, ini pemuka yang pernah kita ceritakan tentang latar belakang golongan yang penentang Nabi ni, seumpama An-Nadhr bin Al-Harith ini, dia mengatakan bila datangnya waktu yang dijanjikan itu, wahai Muhammad, engkau bercerita saja. Maka datang ayat, qul in adri aqaribun ma tu'adun, aku tidak mengetahui waktunya, yang mengetahui hanya Allah SWT saja. Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada, aku sendiri tidak mengetahui waktunya, itu adalah ketetapan Allah saja. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, kaum musyrikin ni bila diancam, diingatkan, diberi amaran tentang seksa, mereka ni memang sifat mereka selalu sangatlah melecehkan, mengejek dengan ungkapan seperti yang dikatakan Nadhr bin Harith itu, bila berlaku ancaman itu, wahai Muhammad. Maka ayat ni merintahkan supaya berkata, katakanlah wahai Nabi, bahawa qul in adri aqaribu ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada, aku tak mengetahui sedikit pun dari sumber yang telah pun ada yang disampaikan kepada aku tidak mengetahui tentangnya sedikit pun, kerana itu merupakan ketetapan daripada Allah SWT. Sama ada hukuman itu datang secepat kekalahan kamu dekat Badar, ataupun datang di akhir nanti bila kamu telah pun dimatikan, nanti akan dikenakan hukuman sebagaimana dikenakan kepada Fir'aun dalam kuburnya, itu di luar pengetahuan aku tidak tahu tentang masa datangnya. Demikianlah umat Islam, mereka memiliki akidah yang jelas. Ada perkara yang mereka bersifat menjelaskan sami'na wa ata'na, ketetapan Allah, begitulah kami beriman, kami tak meragui sedikit pun. Dalam perkara-perkara yang kami bertanya, Allah telah menjawab. Ada perkara yang kami tanya, kami tidak tahu jawapannya melainkan Allah saja, namun kami tetap beriman. Jadi jika Allah nak memperlihatkan kepada Rasulnya perkara gaib itu, maka sesungguhnya dia mampu untuk melakukan perkara sedemikian. Tetapi ada perkara-perkara yang dia tidak beritahu kepada mereka. Perkataan yang digunakan di sini yuzhir. Yuzhir ni datang perkataan apa? Zahir dan juga zahara. Jadi berarti nampak dengan jelas. Dari sini kita dapat lihat hebatnya perkataan bahasa Arab ni. Kalau perkataan yuzhir ni perkataan asal dia zahir ke ataupun zahara ke. Dulu kita telah pelajari dalam surah Al-Ankabut, zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Zahir ni datang perkataan zuhur. Jadi zuhur ni ketika matahari memancarkan cahayanya dengan jelas, menampakkan segala sesuatu. Jadi penggunaan perkataan ni dalam konteks menampakkan perkara gaib. Demikian juga bila dibawakan juga perkataan alaihi yang menunjukkan kepada kita penguasaan sempurna atas segala sesuatu, kerana perkataan ala ni dalam bahasa Arab dan huruf jar ni ada makna yang terkandung dalamnya, antaranya berarti penguasaan, isti'la. Jadi sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa ayat ke-26 ni tidak berarti bahawa Allah tidak memberitahu atau mengisyaratkan sekelumit pun perkara gaib kepada yang bukan utusannya. Jadi kalau kita faham dalam konteks ini adalah penjelasan tentang kiamat, kata Imam Fakhruddin Razi. Tarikh kiamat, perkara-perkara bersifat sedemikian, itu khusus untuk Allah yang tidak akan diberitahu kepada siapa pun. Perutusan Nabi Muhammad SAW, pemilihan baginda, ini perkara gaib. Walaupun kalau kita baca antara yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, sebenarnya sebelum daripada Nabi kita Muhammad SAW ada juga orang Arab yang berusaha untuk menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Ada beberapa orang, tapi nama itu tidak dijulang seperti mana nama dijulang Nabi SAW, kerana pemilihan Allah itu adalah berdasarkan ilmunya, hikmahnya. Seperti ditulis oleh Abu Hayyan yang terkenal dengan nama Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Gharnati, ini ulama daripada Granada. Beliau menulis mengatakan bahawa sebenarnya bila melibatkan perkara-perkara tertentu yang Allah ilhamkan kepada manusia itu, yang telah kita pelajari dalam ayat surah Al-Hijr lalu, Al-Mutawassimin itu, tawassum, tafarus, yang berarti satu yang bersifat akal tu, bahawa ada kalanya perkara-perkara yang tertentu yang akan berlaku, ada golongan jin ni dapat sampaikan kepada dukun, kepada pawang, yang telah kita pelajari perkara ni dalam pada awal-awal surah Al-Jin yang lalu. Contohnya seperti dibawa oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya, dan ini juga telah disebut oleh Imam Fakhruddin Razi sebelum itu. Terbukti dengan hadis-hadis yang mendekati mutawatir bahawasanya Syak dan Satih ni, Syak dan juga Satih ni merupakan dua orang dukun yang pernah memberitahu tentang kemunculan Nabi SAW sebelum kemunculan baginda SAW. Dua orang ni, Syak dan juga Satih,
Satih ni adalah dukun Arab yang sangat masyhur dan terkemuka. Sehingga kan pada waktu itu, pemimpin negara Rom pun telah menjadikan kedua orang dukun Arab ini sebagai reference mereka untuk mengetahui perkara-perkara berkenaan Nabi SAW. Jadi terbukti kadang-kadang Allah memberitahu satu perkara gaib itu kepada orang yang bukan Rasul. Ini bagi menunjukkan bahawa ayat yang sedang kita bincangkan ni, dia adalah berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kiamat, perkara-perkara gaib yang bersifat demikian, yang memang dirahsiakan dan memang tak diketahui siapa pun melainkan Allah saja yang mengetahuinya. Tapi ada perkara-perkara yang kadang-kadang diberikan kepada manusia. Selain daripada Nabi pun ada yang mengetahuinya. Ini bagi menolak pendapat seperti dikatakan oleh Zamakhsyari dalam Kasyaf, bahawa ayat ni menolak sebarang bentuk karamah, bahawasanya perkara-perkara yang bersifat pengetahuan benda yang belum berlaku ni hanya diberikan Allah kepada Nabi saja, tidak akan diberikan kepada manusia sama sekali. Termasuklah beliau menafikan bab karamah, iaitu kelebihan yang ada pada seseorang ulama yang Allah berikan kepadanya ilham, seperti yang benar saya sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan pembukaan negara Baitul Maqdis itu di tangan Salahuddin Ayyubi, dan perkara itu telah disebut oleh Imam Ibn Barajan dalam tafsirnya Tanbihul Afham. Ini juga satu bentuk pemberitahuan perkara yang akan berlaku kepada seseorang manusia ilham. Jadi ayat ni bukanlah menamatkan atau menyebut secara mutlak bahawa perkara gaib ni manusia langsung tak tahu. Yang dimaksudkan perkara gaib di sini dalam konteks ayat ni, kata Imam Fakhrul Razi, itu merujuk pada kiamat sahaja. Manakala ada perkara-perkara lain yang tertentu memang Allah berikan kepada orang tertentu untuk mengetahuinya, termasuklah orang bukan Islam pun kadang-kadang mengetahui tentangnya. Mungkin kerana kajian mereka, mungkin kerana tafarus mereka, mungkin kerana ilham yang Allah berikan juga, seperti yang kita belajar dengan Surah Yusuf yang lalu, bagaimana Allah telah menusi mimpi kepada raja yang tidak beriman itu, lembu gemuk dimakan lembu kurus, tangkai yang kering tangkai basah. Itu semua satu pemberitahuan terhadap perkara-perkara yang akan berlaku. Demikian juga kata Imam Fakhrul Razi membawakan jawapan yang mengatakan bahawa kadang-kadang perkara gaib itu turut diberikan Allah kepada manusia yang tertentu. Kata beliau, sungguhnya semua pembesar kepercayaan dan juga agama ada memberitahu tentang ilmu ta'bir. Ilmu ta'bir apa dia? Ilmu berkaitan dengan pentakwilan rahsia-rahsia tertentu. Orang yang mengungkapkannya kadang-kadang mengkhabarkan terjadi satu kejadian, satu perkara yang akan datang, dan dia benar dalam kata-katanya itu. Ini mengikut logik akal lah, seperti disebut oleh Imam Fakhrul Razi. Dan yang ketiga, kalau kita lihat disebut oleh Imam Fakhrul Razi, demikian juga oleh Imam Abu Hayyan Al-Alusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Ada seorang dukun perempuan dari Baghdad yang dibawa oleh Sultan Sinjar dari Malik Shah dari Baghdad sampai ke Khurasan. Raja telah menanyakan dukun perempuan ini tentang keadaan-keadaan yang akan datang. Lalu dia pun menyebutkan beberapa perkara, dan memang perkara itu berlaku sesuai dengan apa yang diramalkan olehnya. Ini menunjukkan kepada kita daripada awal surah Al-Jin telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, ada perkara-perkara itu yang diketahui oleh jin sebelum daripada putusan Nabi SAW. Maknanya adalah perkara gaib yang disampaikan kepada manusia selain daripada Rasulullah SAW. Bahawa perkara gaib yang khusus pengetahuannya tak diketahui manusia itu adalah berkaitan dengan kiamat dan perkara-perkara yang sama dengannya. Yang keempat, kalau kata Imam Fakhrul Razi dan tafsirnya lagi, kita dapat menyaksikan perkara yang bersifat ilham pada orang yang tertentu. Ini bukan khusus pada para wali saja. Kadang-kadang terjadi pada orang biasa-biasa dalam ramalan mereka, pandangan mereka, apa yang mereka sangkakan. Jadi ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa dalam konteks ayat yang sedang kita bincangkan di sini, illa man irtada, bahawa siapa yang dikehendaki oleh Allah itu untuk disampaikan berita kepadanya bahawa perkara gaib yang khusus untuknya itu hanya berkaitan dengan kiamat sahaja, dan perkara-perkara gaib yang tentu ada disampaikan kepada manusia, termasuklah orang yang tidak beriman pun kadang-kadang menikmati perkara semikian dengan kekuasaan dan juga kebenaran daripada Allah SWT juga. InsyaAllah saya akan bawa dalam kuliah akan datang kisah yang saya janjikan kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan beberapa perkara gaib yang mereka mandai-mandai mengatakan tentangnya, padahal ia tiada sumber perkara semikian. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.